Dalam segmen khas kali ini, saya bawakan anda satu program kebun komuniti SK Bertam Perdana. Program ini merupakan kerjasama pihak sekolah bersama Jabatan Pertanian Bumbung 5 Kepala Batas Pulau Pinang. Untuk liputan lengkap, kita bersama wartawan lokasi Ainul Mardiah. Silakan Ainul. Terima kasih Kasrina di studio. Sebagaimana dinyatakan Kasrina sebentar tadi, pada hari ini SK Bertam Perdana di bawah Unit Hal Ehwal Murid HEM telah mengadakan satu aktiviti. Aktiviti yang dimaksudkan ialah kerjasama SKBP bersama Jabatan Pertanian Bumbung 5 menjayakan langkah awal program penanaman sawi pakcoy dengan kaedah hidroponik. Kelihatan guru besar, staf pertanian, guru-guru dan murid berada di lokasi projek penanaman hidroponik. Guru besar baru sahaja merasmikan program pada hari ini. Diharapkan usaha ini akan berhasil dengan jayanya. Sekarang kita lihat penerangan dan taklimat aktiviti sedang diberikan oleh staf Jabatan Pertanian kepada murid-murid dan guru. Usaha yang kecil ini sebenarnya membawa impak yang besar kepada warga sekolah, terutamanya murid-murid. Mereka akan dibimbing untuk memahami bahawa terdapat banyak kaedah penanaman. Mereka juga akan tahu bahawa pertanian merupakan satu perniagaan. Sekarang saya dengan Ustaz Edli dan saya akan tanya soalan yang pertama. Ada tak pihak luar atau komuniti yang datang membantu? Ada pihak luar yang datang membantu ke atas projek yang kita lakukan di sekolah ni, seperti projek tanaman limau dan juga komuniti sayur-sayuran, terutamanya pakcoy lah. Dan pihak tersebut adalah daripada Jabatan Pertanian Bumbung 5, Sepampai Utara, Pulau Pinang. Okay, baik. Soalan saya kedua, pokok apa yang paling banyak ditanam di sini dan kenapa pilih pokok itu? Ya, kita di sini mendapat peruntukan daripada TYT, iaitu pejabat tuan terutama negeri Pulau Pinang, mendapat pokok limau sebanyak 300 pokok. Jadi kita tanam pokok limau lah. Kemudiannya di sebelah kiri Ustaz ni adalah tanaman pokok hidroponik, iaitu pokok pakcoy. Jadi kita mendapat sumbangan daripada Jabatan Pertanian Bumbung 5 yang memberi, orang kata, pokok serta tunjuk ajar untuk pokok pakcoy yang kita tanam di sekolah ni. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Sama. Saya yang pertama, apakah jenis perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Pertanian kepada komuniti setempat? Okey, perkhidmatan yang disediakan oleh pihak jabatan kepada komuniti setempat seperti untuk pengusaha-pengusaha pertanian lah, lebih kepada pertanian, kita bagi lautan ladang, kita akan bagi. Soalan saya kedua, apakah perkara penting dalam penanaman hidroponik? Perkara penting, yang paling penting baja lah. Baja, air dan benih. Oh, baik. Okey, terima kasih. Okey. Sekian daripada saya, Ainul Mardiah. Kita kembali ke studio. Terima kasih Ainul untuk laporan di lokasi. Dengan itu, sekian dahulu untuk segmen khas kali ini. Hingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.